Saya sebenarnya dah tak nak buat dah model ni, tapi tiba-tiba banyak pula view, jadi saya sambunglah beli dengan model yang seterusnya. Ialah model yang nombor 1. Sorry tak nampak, tertutup dengan stiker EcoShop, iaitu Hibiscus Flower. Jadi inilah rupa model illustration yang telah pun siap terpasang hibiscus flower ni guys. Okey, dekat sisi samping lagi satu ada gambar illustration bunga hibiscus ataupun bunga raya. Atas ni ada tulis a flower lives a life, a smile, a spring, dan bawah ni ada tulis flowers in full bloom serta hardcore manufacture, in which dia punya English ni saya tak pasti siapa lah yang tulis sebenarnya. Dan ada logo Jorit lah kan dekat atas ni macam biasa. Dan dekat sisi samping lagi satu pun ada gambar model yang telah pun siap dipasang, dan dekat sebelah bawah ni ada zoom in gambar bunga serta gambar palsu dia. Dan untuk siapa yang tak pernah tengok lagi video-video macam ni, sebenarnya ada 12 model kesemuanya, in which saya dah pun buat 3 model sebelum ni, dan inilah model yang keempat. Dan kepada siapa yang teringin nak tengok macam mana rupa dia bila dah siap pasang nanti, saya nak jemput anda untuk like dulu video ni, dan jangan lupa untuk subscribe kepada Mainan Adam Channel. Saya pula adalah set yang kedua daripada siri Q Flowers daripada keluaran Jorit, dan untuk model ini kita dapat Anemone Flowers. Nampak tak ada gambar ilustrasi bunga dia warna purple siap duduk dekat dalam palsu. Dekat bawah ni ada tulis flowers in full bloom, dan dekat atas ni ada tulis sesuai untuk 6 tahun ke atas. Dekat sisi samping sebelah kanan kotak ada gambar building blocks yang telah pun siap terpasang. Macam inilah rupa Anemone Flower nanti bila kita dah siap pasang. Dan dekat sisi samping lagi satu pula ada gambar model yang sama, cumanya kali ni kita ada gambar zoom in dekat bahagian bunga dia dan juga dekat bahagian palsu dia. Dan yang paling best sekali, bukan ada satu saja guys, ada 12 model kesemuanya untuk anda kumpul dan jadikan sebagai koleksi. Semua model-model ni saya dah pun siap pasang, jadi siapa yang teringin nak tengok macam mana rupa dia bila dah siap pasang nanti, saya akan review dalam episod-episod yang seterusnya hanya di Mainan Adam Channel. Dan saya ada set yang ketiga daripada siri Q Flowers Building Blocks keluaran Jorit. Jom kita tengok dulu pada bahagian hadapan box ni. Ada gambar ilustrasi model tulip dia kan. Ada satu helai bunga dan 2 helai daun. Satu helai. Dan kat bawah ni tulis flowers in full bloom. Ada tulis a flower lives a life, a smile, a spring. Ada nama dia tulip kat sini dan sesuai untuk 6 tahun ke atas. Dekat sisi samping kanan kotak ada gambar model building blocks yang kita akan dapat dekat dalam kotak ni. Nampak tak? Sangat-sangat minimalis. Di sisi samping lagi satu pula ada gambar yang sama, cuma kali ni kita ada gambar zoom bahagian bunga dia dan juga bahagian palsu dia. Yang bestnya dengan set building blocks dari Flower ni bukan ada satu je, tapi ada 12 model kesemuanya untuk anda kumpulkan dan jadikan sebagai koleksi. Jadi kepada siapa yang teringin nak tengok macam mana rupa dia bila dah siap pasang, nanti insyaAllah saya akan tunjukkan pada video yang seterusnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe kepada Mainan Adam Channel. Di belakang saya ada set building blocks flower Plum Blossom daripada keluaran Jorit. Dan sebenarnya Plum Blossom ni kan adalah model yang keempat daripada semua 12 adik-beradik dia yang lain. Dekat sisi samping lagi satu ni ada gambar illustration model Plum Blossom, dan dekat sebelah atas ni ada tulis a flower lives a life, a smile, a spring. Saya tak faham apa yang dia cuba sampaikan tu. Dan dekat bawah ni pun ada benda yang ditulis hardcore manufacture, in which ni pun saya tak faham apa maksud dia. Dekat sisi samping lagi satu pula ada model building blocks flower Jorit ni yang telah pun siap terpasang, dan ini ada zoom gambar bunga serta gambar palsu dia. Dan dekat sisi samping yang terakhir ni pula ada nombor 1 sampai 12 menunjukkan 12 model kesemuanya yang terdapat dekat dalam siri ini. Kepada siapa yang teringin nak tengok macam mana rupa dia bila saya dah siap pasang nanti, saya nak jemput anda untuk like dulu video ni dan subscribe kepada Mainan Adam Channel supaya anda tak terlepas episod-episod yang mendatang. Ini pula adalah set yang kelima daripada siri Q Flowers keluaran Jorit Building Blocks, dan sekarang ni kita ada Common Bluebell. So ni nama bunga dia guys. So kita tengok dulu dekat pada bahagian box ni ada gambar Common Bluebell ni. Ada 2 helai daun dan juga ada palsu yang warna dia pun macam warna yang sama dengan warna bunga. Dekat bawah ni ada tulis flowers in full bloom dan ini sesuai untuk 6 tahun ke atas. Di sisi samping sebelah kanan kotak macam biasa kita akan lihat inilah model building blocks yang sebenar yang telah pun siap terpasang. Nampak tak warna biru dia, memang nampak nice. Dekat sisi lagi satu ada gambar yang sama, cuma kali ni kita disertakan juga gambar zoom in dekat bahagian bunga dia dan juga gambar palsu dia. Apa yang best dengan siri Q Flowers ni sebab kita ada 12 model kesemuanya untuk dikumpulkan dan dijadikan sebagai koleksi. Memang semua cantik-cantik. Siapa yang teringin nak tengok macam mana rupa dia yang dah siap pasang, jangan lupa untuk like video ni dan subscribe kepada Mainan Adam Channel. Ini pula adalah set yang ke-6 dari siri Q Flowers Building Blocks keluaran Jorit, dan kali ni kita dapat
Chestnut Tree. Jom kita tengok pada gambar ilustrasi ni. Nampak tak ada gambar chestnut tree? Saya tak rasa rupa pokok chestnut macam ni guys. Siapa yang kenal pokok chestnut, cuba komen kat bawah, betul ke tak betul rupa dia macam ni. Okay, alright, dekat sisi samping sebelah kanan kotak kita dapat lihat ini ada gambar building blocks sebenar yang telah pun siap terpasang. Nanti kita akan dapat macam ni lah rupa dia. Ada chestnut, ada 2 helai daun, dan dapat satu pasu yang warna dark chocolate. Dekat sisi lagi satu ada gambar yang sama serta ada gambar zoom dekat bahagian bunga serta bahagian pasu. Yang bestnya dengan siri Q Flowers ni sebab kita akan dapatkan 12 model kesemuanya. Memang macam-macam jenis, macam-macam color yang ada. Kepada siapa yang teringat tengok macam mana rupa dia bila saya dah siap pasang nanti, jangan lupa untuk subscribe kepada Main Adam channel supaya anda tak terlepas episod-episod yang akan datang.